Dan kalau kita nak tengok pendapat-pendapat ahli ilmu tentang hukum cukai, memang kita tak nafikan ada dua kecenderungan. Tak nafikan, ada dua kecenderungan. Satu, dia kata haram mutlak. Haram mutlak. Cukai. Okey? Pendapat yang kedua, dia kata apa? Dia kata harus tetapi bersyarat. Itu adalah majoriti pendapat ulama. Okey? Harus tetapi bersyarat. Yang haram mutlak ni kerana apa? Dia kata hak harta bagi atas orang Islam ni, dia ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama amwalukum wa innama dima'ukum wa amwalukum wa a'radukum haramun. Itu hadis yang sangat masyhur, semua orang pun tahu. Sesungguhnya nyawa kamu, harta benda kamu dan juga maruah kamu haram untuk kamu cemari. Maknanya tak boleh kita ambil harta. Hukum asal dalam mengambil harta orang adalah haram, melainkan datang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh zakat, hang kena keluar. Maka dia pergi kat situ angle tersebut. Lepas tu dia kata haram secara mutlak. Pendapat yang kedua, iaitu pendapat yang mengatakan harus tetapi bersyarat. Memang hukum asal dalam mengambil harta orang adalah haram. Tetapi bila ada keadaan-keadaan tertentu, benda ni disebut dalam mazhab Hanafi, dalam Al-Mabsut oleh As-Sarkhasi. Disebut oleh mazhab Maliki oleh Ibn Al-Qasim dalam Mudawwanah. Disebut oleh dalam mazhab Asy-Syafi'i oleh Imam Nawawi sendiri, banyak perbahasan-perbahasan tentang isu ni. Disebut oleh Al-Imam dalam mazhab Ahmad ibn Hanbal Hanbali dalam Insaf dan sebagainya. Okey, yang mana mereka mengatakan bahawasanya harus sekiranya ada keperluan. So clear. Sekarang ni keperluan yang betul-betul pasti yang tahu ada keperluan ataupun tidak kerajaan. Sekarang ni kerajaan cerita kepada kita aliran wang ni nak ke mana dan nak buat apa. Dia dah cerita kepada kita. Saya bukan soal nak mempertahankan isu mesti kita kena sokong GST apa semua, tak ada. Kita bercakap dari sudut prinsip dan nilai-nilai syariat. Okey. So sekarang ni macam orang kata okey, dia tak setuju dengan GST. Okey, cukai pintu. Cukai tanah. Oh, dia kata cukai pintu pun kita bayar setahun sekali je. Bukan soal bayar berapa kali. Dia soal cukai tu. Dia kalau engkau guna hadis ni untuk katakan cukai semua haram, so you kena kata semua cukai haram. You kena condemn kerajaan semua negeri. Kedua kena condemn Kelantan yang ambil cukai. Saya tak pergi Kelantan. Kita konsisten. Kalau hukum tu terpakai di Kuala Lumpur, dia kena terpakai di Kelantan. Kalau hukum tu terpakai di Perlis, dia kena terpakai di Pulau Pinang. Dia tak boleh guna kat sini, tak guna kat sini dan sebagainya. Dan dia tak boleh dikeluarkan sesuatu fatwa itu berasaskan fahaman dan kecenderungan politik. Dan sebab tu ini peluang kesempatan dia juga saya nak sampaikan juga kepada kerajaan sendiri. Isu-isu yang seperti ini, okey, tentang fatwa, hukum, hakam dan sebagainya, sewajarnya perlu dibincang dari awal. Bukan bila kita dah setuju perlaksanaannya baru kita nak bincang berkenaan dengan hukum hakam. Sewajarnya semasa kita bincang untuk melaksanakan dasar GST ni, kita dah perlu bincangkan dari sudut hukum hakamnya. Jika tidak, persepsi awam tentangnya, dia akan kata apa? Dia kata ni hampa ni buat panggil ustaz-ustaz ni nak pertahan GST je lah. Sedangkan isu yang seperti ini, ialah kita tak berhak nak tuduh kerajaan tak ikhlas ke orang ni ikhlas tak ikhlas. Itu di luar daripada kuasa dan kemampuan kita. Tapi apa yang saya nak tekankan di sini, isunya demikian tugas dan peranan kerajaan. Supaya orang lihat kita benar-benar nakkan Islam itu, nakkan sesuatu itu halal, dilaksanakan dan dipraktikkan. Bukan semata-mata kerana untuk memenuhi kepentingan kita sahaja.